Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat kembali ke dalam YouTube Basir Muhammad. Nahnu fi tariqi ila Port Dickson. Dalam perjalanan kita nak pergi Port Dickson. Funduk. Mana mana funduk? Hotel. Oh, tahu bahasa Arab ni. Masya Allah, ambil nursing tapi tahu juga. Ya Allah, ambil SPM. Kau tahu ke? Kau tahu ke? Apa dia cakap? Yelah, dia tahu lah dia ambil SPM Sarap. Jadi sekarang ni tengah hari saya dah tidur. Kau elak. Lagi sampai tadi. Tak dah. Tu, pusing. Kau hitam, tak nampak kan? Sini. Tu, kamera letak sini. Kamera. Bukan. Sini ha. Tak, tuju pitok masuk. Pitok masuk itu. Pitok pandang. Ini pitok. Umurnya 7 tahun. Sudah boleh daftar sekolah rendah. Tetapi lambat 11 bulan. Tadi dia kat Biafra. Awak nak buat buku? Cubaan untuk membaca buku. Cuti-cuti kali ni. Cuti-cuti Malaysia. Betul buat buku sejarah ke buku ni? Dia nak ikut juga pergi Port Rasanya Dickson. kalau buat buku sejarah lagi pansyih kan? Ni buat apa? Bahasa ni Tak payah bahasa ni lah. Nanti buku saya tak baca. Bapak kan ni. Bukan tak bapak kan? Yelah dia bawa cerita. Nahnu fi sayyarah pada apa? Isi minyak. Pada isi minyak. Isi angin. Pada tahminul rihu fi sayyarah. Dan tersiru apa nama lagu syarat? Isyarat al-murur dan yataghayyar lawnun ahmar ila lawni akhdar. Dek. نحن الآن في بداية السفر إلى بورت ديكسون. Apa belanja? Yeay, tak banyak. Kenapa? Dia apa kena belanja dah. Dia lah belanja. Macam apa? 1.6 km. Dengarlah tuan satu cerita dongeng orang-orang tu. Muka barai setelah 2 jam. Okay geng, Alhamdulillah kita dah tiba di Port Dickson. Setelah memandu lebih berapa jam? Masih ada. Tak, saya pun tak tahu berapa jam saya drive. Tapi Alhamdulillah dah sampai. Dah lama tak sampai ke Port Dickson ni. Bila kali kita sampai Port Dickson ni? PKP kan? Sebelum PKP masa PKP. Uncle. Pakcik. Ya, pakcik! Pakcik. Oh, dan Mak Saleh. Pakcik gak ada responnya. Ni adik. Muah sikit muah. Apa dia? Kenapa? Kenapa call? Tak nampak nombor telefon kan? Tunggu korang dulu lah. Kenapa dia tak marah masih? Dia tak berhati? Uncle parking mana ya? Bawah sana? Okey. Boleh lah masuk YouTube? Tak dengar. Hello. Bilik bawah. Yang bawah tu mah? Apa reaction sekarang? Allah. Sahabat. Bye-bye. Kita sedang naik caravan. Bagi. The name is Bagi. Senyum selalu, senyum denganku, tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dibimbang. Terima kasih. Okay. Kita dah masuk dalam tempat kolam yang kononnya setinggi 1.2 meter. Ni boleh mandi 24 jam. Tidur dalamnya pun boleh. Solat dalamnya pun boleh. Wah. Fat. Habis tu siapa nak teman Afah ambil makanan? Macam sana lah. Takut lah bahaya nanti kena langgar ni. Sana, belah sana. Lompat situ. Menghadap sana. 2, 3. Wahai Isnani, selesai. 1, 2, 3, sana. San.
awal saudara dan saudari sekalian, marilah kita bersatu dengan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita menuju akhirat. Karena Allah Ta'ala berfirman, Apa yang tidak mau bola ni? Inna khairaz taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kanan, dahsyat. Kacau. Okay. Kita sedang berada di atas pelampung istana. Sebab okay, geng. Hujan dah reda. Kita pergi ke laut sekarang. Bye. Hujan. Tak nampak rumah pun. Kita dah pergi pantai. Papai. Pantai. Alah, basi Ke bukan dari sana? seluar yang Dari sana. Sebab Ya, basi bukan seluar yang tak boleh pergi pantai. sini tak? Mana ke pantai? Oh, deras ni. Nak pergi situ, kena pergi situ dah kan? Sana. Oh, pergi rumah. Baik-baik. Kamu. Dia cakap orang. Okey, jadi kita nak pergi kita nak cari tempat laut. Kat mana beradanya laut, kita akan cari. Jom. Mungkin ada dekat sana. Mungkin ada kat sana. Nak ajak dia masuk YouTube juga. Dia sedang bekerja dengan kacau dia. Aku suka tu mesti lagi. Dia tengah kerja. Jangan kacau insan yang bekerja. Kena lagi laser dia. Kena lagi laser. Banyaknya bilik. Ke sana lagi. Faham? Tak ada ke yang nak kucing kita? Pantai. Okey geng, jadi kita dah tanya kepada pekerja di sini. Katanya kalau kita nak pergi ke laut, kita boleh pergi ke sana. Jauhnya. Tak apa, demi dah dekat dah. Kita dah jalan jauh ni lah. Ya, jauh kat sana. Berapa km dah ni? نحن الآن إلى شاطئ البحر. We want go to the beach, you know, Port Dickson. أنا لا أدري شاطئ البحر Teluk Kemang أو وادي الإسماعيلي. أنا لا أدري. ممكن سندري بعد قليل إن شاء الله. لي جم لي. نحن وصلنا هنا. ما شاء الله. Jerit balik. Lagi sini. Dah. Sekarang dah sampai pantai. Subhanallah, cantiknya. Masya Allah. Kita pergi ke belah sana. Subhanallah. Siapa yang nak pergi kolam? Kita dah sampai pantai sekarang. Ni je lah kot ke pantai. Sebab kita tak ada pakai pakaian mandi pantai. Mungkin kita akan pergi untuk mandi esok pagi. Setuju? Okay, sekarang saya boleh ambil sikit. Macam mana dari bumbu. Ini kacang panggang dengan irisan ayam, ada cendawan, ini kos-kosan. Ini pula irisan ayam. Dan ini Biasa je. Ini apa? Ini yang selalu ada tu. Anista. Ini yogurt. Boleh ambil ke apa? بعد الفطور الآن نحن في حول المسبح والملعب.
Malap di Masbah. Okey, sekarang kita berada di tepi kolam. Saya sudah makan. Kama tarawna hadza sulal as-saghir. هذا الصراط المستقيم. أمامنا البحر، بحر بورت ديكسون. والآن الوقت ليس جيد، سنواجه المطر للمرة الثانية. المطر جاء شديدا. Lama geng. Adik-adik langsung tak buka pintu rumah. Saya tak boleh nak masuk. Terperangkap daripada luar. Kita test sekali. Assalamualaikum. Pak Alif sini dalam. Hello. Baru buka. Kau baru buka buka. Gad, tolong saya Gad. Gad yang kat kamera, kat CCTV ni. Tolong. Hai. Masuk YouTube ni. Buka cepat. Mama kat sini. Kan kat dalam dah. Nampak warok? Warok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jom mandi. Mandi kolam sekali. Di kolam sekali lagi, geng. Sekejap. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pantai Bagan Pinang. Pantai Bagan Pinang, geng. Masya-Allah. Kita pasang habis pantai ni. Langsung tak boleh orang mandi sekarang. Ada orang langsung kat sini. Pada tengah pasang kan. Kita tengok ni, geng. Okey, Afaf. Lama tak sampai sini. Macam mana perasaan? Kaifa sya'ruki ba'dama hina fatwa tawila lam tazabina ila syafi'il bahar? Maza sya'ruki? Apa perasaan awak? Happy. So ada pulau di situ. Nanu la nara hal yujad makhluk hunaka. Faqad al-ashjar muta'addidah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. By the way, pantai ni menghadap ke mana? Tahu? Adik tahu pantai di mana? Indonesia. Belak ke? Indonesia. Sorry lagi, kita tak dapat nak tunjuk aksi mandi kat sini. Sebab bahaya nak mandi kat sini. Tak dapat nak siarkan, tak dapat nak tunjuk kan. Jadi mungkin sampai sini dulu. Hazal faqat Pinang. As-safar ila Pulau Pinang. Sampai Bagan Pinang. Okey, sampai habis.